Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Wrongful Interference with Courts in Islamic Law dengan rujukan khusus kepada muka surat 181 hingga 189 daripada buku teks English and Islamic Law of Courts. Fokus utama saya adalah konsep ghasab, perbandingannya dengan undang-undang sivil dan perbezaan pendapat fuqaha dalam menentukan elemen rampasan ini. Sebagai pengenalan, jika dalam undang-undang sivil Inggeris, gangguan terhadap barangan dipecahkan kepada tiga tort utama, iaitu trespass, coercion and detune. Namun dalam undang-undang Islam, kesemua kesalahan ini dirangkumkan di bawah satu konsep induk, iaitu ghasab atau rampasan. Penulis buku menjelaskan bahawa Islam tidak membezakan secara teknikal sama ada gangguan itu trespass atau coercion. Sebaliknya, Islam melihat kepada intipati perbuatan itu, iaitu mengambil hak orang lain secara zalim. Apa itu ghasab? Secara teknikalnya, ia didefinisikan sebagai mengambil harta orang lain secara kekerasan atau terang-terangan, openly, tanpa izin pemilik. Untuk mensabitkan seseorang dengan kesalahan ghasab, mesti wujud tiga elemen. Pertama, penceroboh al-ghasib. Kedua, pemilik harta. Dan ketiga, harta itu sendiri al-mahsub, yang mestilah bernilai atau mal mutakawin di sisi syarak. Perlu diingat, ghasab berbeza dengan mencuri, sarikah. Mencuri dibuat secara senyap, manakala ghasab ini dibuat secara terbuka dan memaksa. Seterusnya, kita masuk ke bahagian paling kritikal dalam bab ini, iaitu pada muka surat 187 bertajuk Muslim Jurist Opinions on the Determination of Ghasab. Terdapat perbezaan pendapat yang besar antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali tentang bila sesuatu perbuatan itu dikira sebagai ghasab. Isu utamanya ialah adakah memindahkan barang removal menjadi syarat wajib. Pertama, mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahawa ghasab mesti melibatkan pemindahan naqad, bermaksud barang itu mesti dialihkan dari tempat asalnya. Implikasi pandangan ini sangat besar. Menurut Hanafi, harta tak alih seperti tanah atau rumah tidak boleh dighasab secara teknikal kerana tanah tidak boleh dipindahkan. Bagi Hanafi, jika seseorang merampas tanah, dia hanya dikira sebagai penceroboh muta'addi, bukan perampas ghasib. Ini memberi kesan kepada bentuk hukuman dan ganti rugi mereka. Berbeza pula dengan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Mereka menolak syarat pemindahan fizikal itu. Bagi jumhur, definisi ghasab adalah menguasai hak, seizing the right, dan menghalang pemilik asal daripada menggunakan hartanya. Jadi, menurut jumhur, tanah dan rumah boleh dighasab. Contoh, jika saya masuk ke rumah orang lain, tukar mangga kunci dan halang tuan rumah masuk, itu sudah cukup untuk dikira sebagai ghasab, walaupun rumah itu tidak bergerak. Pandangan jumhur ini dilihat lebih dekat dengan realiti perlindungan harta semasa. Seterusnya, apakah akibat melakukan ghasab? Dalam Islam, tangan perampas dipanggil yad al-taman atau tangan jaminan. Ini bermaksud liability mutlak ataupun strict liability. Jika barang yang dirampas itu rosak, walau disebabkan bencana alam sekalipun, perampas wajib menggantinya tanpa alasan. Penyelesaian pertama dalam Islam ialah pemulangan fizikal, restitution. Barang itu mesti dipulangkan walau apa cara sekalipun. Jika barang dah musnah, barulah diganti dengan barang serupa misil atau bayar nilai harga premi.